Ramai bangga kononnya PMX selamatkan sukarelawan flotila yang ditahan tentera Israel. Masalahnya, yang berunding tekan Israel bukan Malaysia, tapi Turki. Turki ada pengaruh diplomatik, hubungan langsung dengan Tel Aviv dan pengalaman panjang urus misi Gaza. Dorang yang call Israel gunakan saluran rasmi peringkat tertinggi sampai semua sukarelawan Malaysia dibebaskan. Bukannya Wisma Putra. Anwar pula macam biasa, buat kenyataan media, telefon sana sini dan tunggu hasil. Itu pun prosedur standard mana-mana kerajaan akan buat. Kalau Najib Razak, Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri jadi PM sekarang pun benda sama juga dorang buat. Tapi bila orang angkat seolah-olah Anwar mastermind selamatkan flotila, bro, come on lah. Turki punya kerja, tapi hang nak ambil kredit. Inilah gaya politik moden. Ambil isu global, balut dengan semangat ummah dan jual balik sebagai kejayaan peribadi. Isu Palestin ni dah lama jadi modal politik tempatan sebab rakyat senang terpedaya. Bayangkan kalau Turki tak campur tangan. Malaysia nak buat apa? Kita tak ada hubungan diplomatik dengan Israel, tak ada pengaruh ketenteraan, tak ada leverage politik pun. Dalam konteks diplomasi sebenar, apa yang Malaysia buat cuma rutin antarabangsa. Tak ada keputusan strategik, tak ada kuasa rundingan besar dan tak ada kemampuan untuk tekan Israel. Yang ada hanyalah ucapan megah di podium disambut sorakan rakyat yang menyangka negaranya baru tundukkan Zionis. Realitinya, Israel bagi muka kali ni. Bantuan pun masih tak sampai. Bukannya sebab setan Yahoo takut dengan Anwar. Apa sebenarnya yang Anwar selamatkan? Nyawa sukarelawan? Itu jasa Turki. Maruah diplomasi? Itu standard protokol. Tun Daim Zainuddin selalu ingatkan, kekuatan politik datang selepas kekuatan ekonomi. Ekonomi Malaysia, maaf cakap, teruk. Sekarang ni, satu-satunya yang Anwar selamatkan bukan flotila, tetapi imejnya